anda, Nabi Musa pernah bertemu seorang hamba Allah yang melakukan perkara-perkara yang kelihatan sangat salah. Nabi Musa ingin belajar daripada seorang hamba Allah yang diberikan ilmu khas. Lalu baginda bertemu dengan Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Haziq bin Muhammad Fauzi. Dan saya Muhammad Afif Akmal bin Muhammad Ghazali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Hari ini kami akan membawa anda menyelusuri sebuah kisah yang sangat-sangat menarik dan penuh pengajaran dalam Al-Quran, iaitu kisah pertemuan antara Nabi Musa AS dan seorang hamba Allah yang soleh, iaitu Nabi Khidir AS. Jadi, tunggu apa lagi? Jom sama-sama kita saksikan satu video mengenai kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Ketika Nabi Musa merasa dirinya lah yang paling berilmu, maka Allah pertemukan dia dengan satu hambanya yang meruntuhkan seluruh ruang keyakinan Musa. Siapakah dia? Di tepi pertemuan dua lautan, Musa mempelajari bab pertama pelajaran makrifat, bahwa ilmu sejati bukanlah yang engkau hafal, tapi ilmu sejati adalah yang bisa meruntuhkan egomu. Balia bin Malkan, atau yang kita kenal sebagai Nabi Khidir, mengajarkan kepada Musa salah satu ajaran inti ilmu makrifat, yaitu diam. Jadi kisah ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Ia bukan sekadar kisah pengembaraan, bahkan mengandungi pelajaran tentang adab menuntut ilmu, kesabaran, tawaduk dan hikmah di sebalik ketentuan Allah. Jadi, mari kita hayati kisah ini bersama-sama. Menurut hadis dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pada suatu hari Nabi Musa AS berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah selesai menyampaikan nasihat ataupun khutbahnya, maka seseorang bangun dan bertanya, "Wahai Musa, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi ini?" Nabi Musa AS pun menjawab, "Aku," dengan penuh keyakinan. Jawapan itu diberikan kerana baginda merupakan seorang Nabi. Namun, baginda tidak mengaitkan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa AS bahawa terdapat seorang hamba Allah yang diberikan ilmu tertentu yang tidak dimiliki oleh baginda, iaitu Nabi Khidir AS. Maka Nabi Musa AS berazam untuk mencari dan belajar daripada Nabi Khidir AS. Walaupun baginda seorang Rasul yang agung, baginda tetap merendahkan diri demi menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi Musa AS supaya pergi ke tempat pertemuan dua lautan. Baginda ditemani oleh seorang pemuda bernama Yushak bin Nun. Mereka membawa seekor ikan sebagai tanda petunjuk. Allah berfirman, apabila ikan itu hilang, maka disitulah tempat yang perlu dicari. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka pun berhenti berehat di sebuah batu yang sangat-sangat besar. Namun, tanpa disedari, ikan tersebut hidup kembali dan melompat ke laut. Namun Yushak terlupa memberitahu perkara itu kepada Nabi Musa. Mereka meneruskan perjalanan sehingga berasa letih. Ketika itulah Yushak teringat tentang kehilangan ikan-ikan tersebut. Maka Nabi Musa segera berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu mereka berpatah balik ke lokasi tersebut. Maka di tempat itulah mereka bertemu dengan Nabi Khidir AS yang merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rahmat dan ilmu khas daripadanya. Nabi Musa dengan penuh adab berkata, "Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu?" Nabi Khidir pun menjawab bahawa Nabi Musa AS tidak akan mampu bersabar terhadap perkara-perkara yang akan dilihatnya. Namun Nabi Musa berjanji, "InsyaAllah engkau akan mendapati bahawa aku adalah seorang yang sabar."
Nabi Khidir pun menerima permintaan itu dengan satu syarat, iaitu Nabi Musa AS tidak boleh bertanya apa-apa sehingga beliau sendiri yang menjelaskannya. Maka bermulalah peristiwa yang pertama di mana mereka memulakan perjalanan dan menaiki sebuah kapal milik seorang nelayan miskin. Para nelayan itu membawa mereka tanpa mengenakan sebarang bayaran kerana menghormati Nabi Khidir AS. Namun, sesuatu yang mengejutkan telah pun berlaku di mana Nabi Khidir AS tiba-tiba menebuk salah satu bahagian kapal tersebut. Nabi Musa AS pun sangat terkejut, lalu ia berkata, "Adakah engkau mahu menggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat besar." Maka Nabi Khidir AS mengingatkan Nabi Musa AS tentang syarat yang telah dipersetujuinya, iaitu jangan bertanya apa-apa. Lalu Nabi Musa AS pun memohon maaf kerana terlupa dan berjanji untuk lebih bersabar. Peristiwa yang kedua pula adalah mereka meneruskan perjalanan dan bertemu dengan seorang kanak-kanak lelaki. Secara tiba-tiba, Nabi Khidir AS pun membunuh kanak-kanak tersebut. Dan Nabi Musa sekali lagi terkejut dan berkata, "Adakah engkau membunuh seorang yang tidak berdosa?" Bagi Nabi Musa, perbuatan itu jelas bertentangan dengan syariat yang diketahui olehnya. Nabi Khidir sekali lagi mengingatkan bahawa Nabi Musa tidak mampu bersabar dengan apa yang dilakukan olehnya. Nabi Musa AS pun memohon maaf dan berkata, "Jika aku bertanya lagi selepas ini, maka janganlah engkau membenarkan aku untuk mengikutimu." Peristiwa yang ketiga pula adalah mereka tiba di sebuah perkampungan yang penduduknya sangat-sangat kedekut. Walaupun Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS meminta makanan sebagai tetamu, namun mereka ditolak. Namun mereka telah menemui sebuah dinding yang hampir-hampir roboh. Nabi Khidir AS segera membaiki dan menegakkan dinding tersebut tanpa sebarang upah. Lalu Nabi Musa berkata, "Kalaulah engkau mahu, tentu engkau boleh mengambil upah daripada kerja itu." Ini merupakan pertanyaan yang ketiga dan syarat yang ditetapkan sebelum ini telah dilanggar oleh Nabi Musa AS. Jadi, mari sama-sama kita lihat hikmah di sebalik tiga peristiwa itu. Nabi Khidir kemudian menjelaskan rahsia di sebalik semua peristiwa itu. Yang pertama, kapal yang ditebuk itu milik kepunyaan nelayan-nelayan miskin. Di hadapan mereka terdapat seorang raja yang zalim yang akan merampas setiap kapal yang sempurna. Dengan sedikit kerosakan pada kapal-kapal tersebut, kapal itu terselamat daripada dirampas. Yang kedua pula, kanak-kanak yang dibunuh itu bakal membesar dan menjadi seorang yang kufur dan derhaka kepada kedua ibu bapa mereka. Dia akan menyebabkan kedua ibu bapanya yang beriman mengalami kesengsaraan dan kesedihan. Allah ingin menggantikannya dengan anak yang lebih baik dan soleh. Dan yang ketiga, dinding yang dibina semula itu sebenarnya menyimpan harta milik dua orang anak yatim. Ayah mereka merupakan seorang yang soleh. Jikalau dinding itu roboh, harta tersebut akan ditemui dan dirampas oleh penduduk-penduduk kampung. Maka Allah memelihara harta itu sehingga kedua-dua anak yatim tersebut dewasa. Jadi, daripada kisah ini, kita belajar bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangatlah luas dan tidak terbatas. Kita juga diajar supaya sentiasa merendah diri ketika menuntut ilmu, sebagaimana Nabi Musa AS yang sanggup mengembara jauh demi mencari kebenaran. Selain itu, tidak semua perkara yang kelihatan buruk sebenarnya buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala di sebalik ujian, kesusahan dan kehilangan, terdapat hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi,
Mari sama-sama kita hayati satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksudnya, mungkin kamu membenci sesuatu sedangkan ia baik bagi kamu, dan mungkin kamu menyukai sesuatu sedangkan ia buruk bagi kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Semoga kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS ini memberikan pengajaran kepada kita untuk sentiasa bersabar dalam segala keadaan, bertawakal dan yakin terhadap hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih daripada kami. Jadi inilah serba sedikit mengenai video pembentangan kami pada kali ini. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sahabatku, bisa jadi yang selama ini kita anggap sebagai ujian, ternyata itu adalah pelukan dari Allah. Yakinlah, di balik semua yang engkau benci, ada cinta Allah yang tak mampu engkau fahami. Bahkan di setiap kematian adalah awal kehidupan yang baru. Kita tidak akan mampu menerjemahkan kasih sayang Allah kepada kita kecuali dengan diam.